Ini adalah Huawei Watch GT Runner 2 dan kalau korang ni adalah orang yang runners yang suka berlari, mungkin korang patut cuba jam ni. Even jam ni sebenarnya diorang co-develop dengan Eliud Kipchoge yang lari marathon pegang rekod dunia tu. So kalau korang ni jenis suka lari, korang faham lah yang mana data adalah segala-galanya. Bacaan distance salah, pace korang confirm akan lari. Bacaan heart rate lari, korang punya training pun akan jadi sia-sia. So dengan Huawei Watch GT Runner 2 ni, korang takkan berdepan lah dengan masalah-masalah tu. So jam ni digunakan 3D floating antenna plus XDR algorithm. So even dekat tunnel ke, underpass ke, ataupun dekat kawasan bangunan tinggi ke, route dia tu still akan accurate bacaan dia. And yang lagi penting, heart rate data accuracy dia pun tinggi, iaitu sehingga 98%. Dia dah sampai hampir sama level dah dengan yang chest strap Polar H10 tu. Yang mana Polar H10 ni kira gold standard lah dalam data accuracy untuk bacaan heart rate ni. So maksudnya kat sini, bila bacaan heart rate korang tepat, data yang korang akan dapat tu pun dia jadi tepat lah. So precise route, precise heart rate, so performance pun akan jadi precise, dia akan jadi tepat. Tapi jam ni dia bukan sekadar tepat je, dia sebenarnya even pintar juga. Dia ada intelligent marathon mode. So pre-race tu dia akan bagi smart training plan, running power, auto leg time detection. Lepas tu waktu race tu dia akan bagi dynamic pace guidance, dan dia akan bagi juga smart review reminder untuk yang korang nak makan gel-gel tu semua lah. Lepas tu bila dah habis race, post race pun dia akan bagi tahu dari segi recovery time, and then of course dia akan bagi result sharing daripada apa korang punya, apa yang korang buat yang korang dah lari berpuluh kilometer tu. Senang cerita, dia macam ada coach dekat tangan korang. Plus dia ada bacaan untuk ECG, dia ada wave arrhythmia analysis, ada HRV, ada sleep tracking. Maknanya dia bukan sekadar untuk track korang punya larian je, kesihatan korang pun dia akan monitor juga. Dan yang peliknya, semuanya berlaku dekat dalam body yang ringan ni. So digunakan aerospace grade titanium body, dia punya berat dia hanya 43.5 gram je, memang ringan. Bateri dia pula boleh pergi sehingga 32 jam GPS ataupun 14 hari penggunaan biasa. Dan untuk workout ni pun dia ada banyak sport mode yang korang boleh pilih, lebih daripada 100. Pilihlah, macam-macam ada. Dan yang paling penting juga, dia compatible untuk digunakan dekat mana-mana Android device ataupun dekat mana-mana Apple devices. Jadi Huawei Watch GT Runner 2 ni dia memang redefine lah smartwatch yang khas digunakan untuk runner ni semua. Korang boleh dapatkan pada tanda harga jualan RM1,499, dan korang juga berpeluang untuk dapat free gift bernilai RM1,489, yang mana akan include Huawei Free Arc, 1 year APAC warranty, fluoroelastomer watch strap, dan Huawei Health Multi Pass. So bolehlah gunakan jam ni untuk lari-lari itu semua.